ada sajalah yang bunyi. Jamlah itulah inilah. Mak tidur pun tahu ni. Celaka punya sebelah. Terkejut aku. Nanti kau. Pagi, cikgu. Pagi. Barulah senang sikit. Sakit hati saja tinggal kat sini. Ada lagi rupanya. Aku ingat dah melingkup pergi kerja dah. Sejuk. Kopi semalam.
dia pergi radio pula. Hai Asla, kau tak ada otak ke? Apa yang kau bising pagi-pagi buta ni, ha? Kau tak ingat tu orang sebelah nak tidur ke nak apa kah? Ha? Oi, orang sebelah. Kalau ia pun tak boleh cakap baik-baik sikit kah? Ha? Baiklah Nyawan, Tan Payung, buat hati Dinda. Tolonglah pelankan sikit radio tu sayang. Kalau nak santap pun santaplah. Tak payahlah pakai background music. Dinda di sini dah beradu. Sayang, Nyawan, Tan Payung, nampak. Macam itulah cakap. Segila tu dah merambus pergi kerja agaknya. Barulah aman sikit. Khabar baik. Ada lagi yang mengacau. Siapa? Ayla, Rosna. Tak ada apa pula yang jatuh. Nel? Melkia? Apa yang bunyi kedepap tu? Buah nangka jatuh dah. Mana you dapat buah nangka? Bukan buah nangka lah. Kita tengoklah orang sebelah tu, belaka. Kulit pisang dibuang kat bilik air. Nasib baik tak mampus. Jahat orang sebelah ni ya? Lah. Katanya nak pergi post office. Sebab itulah datang. Saya nak temankan you. Iyalah, I nak kirimkan duit untuk mother I di kampung. Apa you nak buat? I nak bayar hutang.
Baru puas hati I. Nurkia, Nurkia. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi murid-murid. Duduk. Murid, sekarang baca apa yang cikgu tulis di papan hitam. Ya? Baca seorang demi seorang mulai daripada Nordin bin Hanafi. Baca Nordin. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. 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 Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu tidur. Cikgu sudah tidur. Mari kita main. Boleh bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Murid-murid semua boleh duduk. Cikgu. Cikgu Sehari. Cikgu. Cikgu. Aku suruh baca apa kamu bila. Selamat pagi, cikgu. Ya, selamat pagi. Cikgu boleh datang ke pejabat saya sekarang juga. Cikgu. Kenapa kau tak kasi tahu cikgu besar datang, ha? Cikgu, kalau 6 kali didapati cikgu tidur di dalam darjah. Saya minta maaf, cikgu. Cikgu, saya mendengar kabar cikgu ada bekerja di kelab malam. Benarkah begitu? Sah. Ini adalah satu pekerjaan yang salah di sisi undang-undang, cikgu. Sebab kita menjadi kaki tangan kerajaan, tidak boleh berbuat demikian, cikgu. Cikgu, begini sajalah. Jikalau cikgu sayang kepada pekerjaan kelab malam, cikgu berhentilah daripada menjadi guru. Tetapi jikalau cikgu sayang kepada pekerjaan menjadi guru, itu pulang maklum pada cikgu. Cikgu, saya berjanji di hadapan cikgu. Mulai hari ini, saya tidak akan bekerja di kelab malam lagi. Ya, itu bagus, cikgu. Sekarang cikgu boleh balik ke darjah, ya? Terima kasih, cikgu. Cikgu Sa'ari. Saya, cikgu. Jikalau cikgu nak bermain muzik sekali-sekala, boleh. Tak jadi salah, cikgu.
Terima kasih, cikgu. I ingat petang ni tentu Maga I terima duit tu. Yalah. Lepas ni you nak pergi ke mana, Rosna? I dah janji dengan Abang Rashid nak tengok wayang. You nak ikut tak? I nak pergi shopping lah. Ha, itu pun dia dah datang. Betul tak time I janji? Betul. Nokia, you tak mau tengok wayang? Lain kali lah, Abang Rashid. Betul? Baik. Boleh tahan. Laki dia agaknya. Kaki angkat dah. Apa? Encik, itu beg saya. Ya, saya tahu. Terima kasih, Encik. Kalau tidak, tentu duit saya hilang. Jangan panggil saya Encik. Panggil saya Syari. Cikgu Syari. Terima kasih, Cikgu Syari. Nama saya Nokia. Oh. Cik Nokia ni nak ke mana? Saya ni pusing-pusing makan angin saja. Cikgu, Saya ni baru balik dari sekolah. Dan tak tahu nak pergi mana-mana, Cik Nokia. Cikgu, zoo negara di mana, Cikgu? Cik Nokia nak pergi? Boleh saya tolong tunjukkan? Cikgu, saya nak minta diri, Cikgu, sebab saya bekerja malam. Kerja malam? Di mana Cik Nokia bekerja? Saya juga menjadi guru. Guru? Mengajar di sekolah mana, Cikgu? Sekolah masak-masak. Oh, jadi pertemuan hari ini di antara cikgu dengan cikgu juga, ya? Ya.